Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat malam kepada rakan-rakan yang melihat video temu bual saya pada hari ini dan juga kepada Dr. Lok Wai Fong. Hari ini saya akan menemu ramah seorang rakan perjuangan saya dan juga seorang pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Okay, boleh kenalkan diri? Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adil Amam bin Kamarul Zaman. Saya berasal dari Negeri Sembilan. Saya dari kelas P12, option bimbingan dan kaunseling. Ambilan Ogos 2024 sehingga 2029 di IPTM Kampus Ipoh. Okey. Kita akan teruskan dengan persoalan-persoalan yang akan dibincangkan pada hari ini. Okey, soalan yang pertama. Apakah aktiviti yang kamu suka lakukan semasa berumur 10 hingga 12 tahun? Apabila awak bercakap tentang semasa saya 10 hingga 12 tahun, maksudnya masa saya darjah 4 hingga darjah 6. Of course, banyak bermain. Banyak bermain. Contohnya bermain macam mana? Saya pagi pergi sekolah dah main. Sebab ada PJ, selalu main-main lah. Petang balik sekolah main juga. Tapi semasa PJ tu, saya lebih gemar bermain bola sepak. Tak kisah cikgu tu nak mengajar bola baling ke, nak mengajar lompat tinggi ke, saya suka juga cikgu tu main bola sepak bersama rakan-rakan saya. Sebab saya minat tu. Amal minat? Sebab dalam fikiran saya nak main je. Main apa yang semua. Adakah Amal datang sekolah hanya untuk bermain saja? Saya pernah terdetik dalam hati macam tu. Macam nak UPSR ni, tapi leka untuk bermain. Kenapa? Saya suka. Apa reaksi ibu bapa Amal pada ketika itu? Ada yang agak marah. Siapa yang paling marah? Ibu lah. Ibu dan rakan saya. Sebab masa tu saya masa sekolah saya banyak main bola. Lepas tu masa petang saya main game. So kurang belajar. Tak seimbang lah. Okey, seterusnya soalan yang kedua pula. Bagaimana cara Amal belajar atau memahami pelajaran pada ketika itu? Okey, masa saya sekolah rendah sampai sekarang, saya minat sangat dengan subjek matematik. Sebab saya suka cabaran. Dari dulu sampai sekarang bukan saya nak meninggi, tapi saya memang top student matematik. Walaupun suka bermain di sekolah, tapi Amal lebih suka subjek matematik. Betul. Kalau bermain pun saya bukannya bermain saja, saya main ada fikir macam position dia, taktikal dia. Bukannya main-main saja. So Amal ni tak kosong lah. Saya tak kosong. Saya suka matematik ni sebab dia ada flow dia. Berbeza dengan subjek lain seperti BM, awak kena dengar cikgu terangkan, pasal awak kena fahamkan. Macam dia bagi saya dia tak ada goal. Agak membosankan. Kalau matematik ni awak kira dan awak akan dapat satu jawapan tu, awak ada goal kat situ. Awak ada satu matlamat untuk awak cari jawapan dia. Tu saya lebih rasa puas hati lah bila saya dapat jawapan. Faham? Okey, Amal, soalan yang seterusnya. Bagaimana hubungan Amal dengan rakan dan guru semasa berumur 10 hingga 12 tahun? Hubungan saya baik. Maksudnya hubungan awak maksudkan saya lebih rapat dengan guru, dengan antara guru dan rakan ataupun macam mana? Maksud saya rakan dahulu baru saya masa sekolah rendah, saya adalah jenis main-main. Memang confirm lah. Rakan-rakan saya sangat rapat dengan rakan-rakan saya. Dengan guru pula, saya tak pernah pun ada isu guru suka call ibu bapa saya ke, ataupun guru selalu nama saya acap kali dibualkan dalam bilik guru ke. Sebab saya juga merupakan
average student, bukannya tercorot, tak pernah jadi tercorot, tapi tak pernah juga jadi terpandai. Tapi student-student biasa walaupun saya banyak main. Tapi macam Amar cakap tadi, Amar tak suka subjek yang contohnya seperti membaca macam bahasa Melayu, sejarah apa semua. So macam mana result? Result okey. Result saya okey. Dia tak, macam mana Amar mengimprovekan? Saya improvekan dari segi saya pergi tuition je. Lepas kalau masa kelas tu saya dengar begitu lah, sebab saya pun saya rasa diri saya macam cepat tangkap. Saya kalau cikgu sekali cikgu cakap tu saya cepat tangkap. So maksudnya kalau saya banyak main kat luar, saya still boleh ingat apa yang cikgu ajar pagi tadi. Faham? So saya mengaku sampai sekarang saya kurang sangat buat revision sebab saya fokus dalam kelas. Walaupun saya banyak bermain dan saya kerap tak buat pergi sekolah, tak dengar, maksudnya ada sikit-sikit gangguan buat ke sekolah, tapi itu tak menjejaskan saya punya prestasi akademik. So macam contoh macam Ahmad cakap tak buat pergi sekolah tadi kan, ada tak guru-guru macam memberikan negatif lah, macam marah ke? Biasalah, cikgu-cikgu marah tu ada, tapi dia tak pernah sampai nak memarahi saya punya, dia nak sampai memarahi. Macam tak ada sampai nak ibas ke? Tak ada sampai marah nama-nama saya kena sebut dekat bilik guru ke, ataupun panggil mak bapak saya, tak pernah. Cuma saya tu lah, sebab saya pun sama macam mungkin apa pemikiran guru tersebut, dia memikirkan biasalah budak-budak lagi banyak bermain, banyak tu lah. Tapi prestasi mereka cukup, maksudnya mereka nampak dalam diri saya ni happy. Maksudnya saya bebas dari segi emosi saya. Jasmani saya okey sebab saya suka bermain. Dan juga pelajaran akademik saya, kognitif saya okey sebab saya pun average student, saya bukannya student yang ketinggalan dan sebagainya. Maksudnya saya agak melengkapi prinsip-prinsip yang ditekankan oleh guru tersebut. So maksudnya tiada isu. Mungkin dia ada menegur saya supaya saya kurang bermain, takut nanti saya terjerumus dalam perkara-perkara negatif. Macam selalu tak datang kelas, nanti saya akan jadi malas. Macam tu lah. Okey Mak, soalan seterusnya. Okey. Apakah perkara yang membuat Amar berasa gembira atau sedih semasa di bangku sekolah rendah? Tepat ni soalan tu, sebab saya masa saya sekolah rendah, saya ada dua je, iaitu apa tadi? Gembira atau sedih? Gembira dan sedih. Saya masa sekolah rendah saya jarang berasa marah. Sebab saya rasa itulah Amar kan happy go lucky kan. Happy go lucky. Lagi satu sebab mungkinlah saya faktor perkembangan masa tu, sebab umur 10 hingga 12 tahun tu mungkin baru menguasai dua itu sahaja, iaitu marah dan juga gembira dan juga sedih. Soalannya tadi ialah apakah yang membuat Amar rasa gembira? Apa yang membuat saya rasa gembira apabila saya dapat achieve sesuatu apa yang saya nak. Maksudnya sebagai contohnya saya dapat happykan ibu bapa saya. Dalam masa yang sama saya juga happy. Lagi satu tadi apa yang membuatkan saya sedih. Apabila saya tak dapat apa yang saya nak. Apa yang Amar tak dapat lagi? Apa yang saya dapat lagi, contohnya biasalah budak-budak time tu saya minta hadiah lain, ibu bapa saya bagi lain. Tapi itu pemikiran saya waktu tu lah. Mungkin saya masih tak matang lagi. Saya pun anak yang bongsu. Pemikiran saya masa tu, saya nak apa yang saya nak. Adakah Amar memberontak apabila tak dapat? Saya pernah memberontak. Sebab saya selalunya saya akan dapat apa yang saya nak dengan meminta kepada ibu bapa saya. Okay Mak, soalan terakhir.
siapakah yang paling banyak membantu Amar ketika menghadapi cabaran semasa belajar? Ibu bapa saya. Walaupun guru di sekolah merupakan ibu bapa kedua, dan guru itu merupakan individu yang sangat saya spend masa the most dekat sekolah. Akan tetapi ibu bapa saya juga tidak ketinggalan. Mereka selalu support saya semasa saya dekat rumah, suruh saya buat pergi sekolah, lepas tu ajar saya macam berlari. So masa Amar, ibu bapa ni merupakan tunggak utama lah. Tunjang utama. Betul. Oh. Dia merupakan tulang belakang kepada saya lah. Support saya dari segi macam-macam. Siapa yang selalu memberi? Saya lebih rapat dengan ibu saya. Oh. Walaupun ayah saya banyak memberikan macam-macam kepada saya, tetapi kalau saya nak minta kepada ayah saya melalui ibu saya untuk bercakap kepada ayah saya. Itu saja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudara Amar kerana sudi memberikan perkongsian pada malam ini. Okey, yang baik itu yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri, dan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Terima kasih.